Rasulullah berpesan kepada para sahabat, apabila kamu berjalan-jalan melewati taman syurga, berjumpa taman syurga, maka singgahlah dengan senang hati. Ketika itu para sahabat ini dia tak faham maksud Nabi. Macam mana nak bertemu taman syurga sedangkan kita masih lagi hidup? Kemudian mereka bertanya semula kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dikatakan sebagai taman syurga itu wahai Rasulullah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, alhamdulillah, amma ba'd. Yang berusaha tuan pengurusi masjid dan seluruh barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi bersama-sama berkumpul di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sebanyak-banyaknya pahala, kebaikan, kebajikan, keberkatan dan kefahaman agama kepada kita, insya-Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk terus melakukan amal ibadah. Berbaki umur kita yang masih ada ini, yang kita tak tahu bila kita akan dipanggil semula bertemu Allah Ta'ala. Maka kita ambillah peluang yang masih ada ini memperbanyakkan amal ibadah kita. Kita juga bersyukur kepada Allah kerana diberikan keringanan hati dan anggota badan kita untuk kita sama-sama datang malam ini, walaupun kita ada pilihan untuk kita balik ke rumah. Tidak ada satu orang pun yang halang kita di pintu keluar. Tetapi kerana kita ini mendengar pesan Nabi SAW yang mana Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Halaqudz dzikr." Rasulullah berpesan kepada para sahabat, apabila kamu berjalan-jalan melewati taman syurga, berjumpa taman syurga, maka singgahlah dengan senang hati. Ketika itu para sahabat ini dia tak faham maksud Nabi. Macam mana nak bertemu taman syurga sedangkan kita masih lagi hidup? Kemudian mereka bertanya semula kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dikatakan sebagai taman syurga itu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, ialah halaqah zikir. Halaqah zikir ataupun majlis-majlis zikir ini disebut sebagai taman syurga yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuklah majlis zikir itu
ialah majalisul ilmi, iaitu majlis ilmu. Maka kita datang malam ini bukan semata-mata untuk menerima ilmu, tetapi kita juga berada di dalam taman syurga Allah Ta'ala. Walaupun kita tak dapat gambarkan macam mana indahnya taman syurga yang sebenar, tetapi di sisi Allah Ta'ala, di dunia ini, mana-mana majlis ilmu, mana-mana majlis zikir, itu adalah taman syurga di sisi Allah Ta'ala. Maka kita datang malam ini, walaupun kita ada pilihan untuk balik, tetapi kita ingat pesan Nabi. Zaman Nabi dulu, Nabi berpesan kepada para sahabat, kalau kamu berjalan-jalan. Hari ini kita tak perlu berjalan. Kita duduk di rumah kita sambil makan ke, minum ke, tengok TV ke, scroll Facebook ke, TikTok dan sebagainya. Tiba-tiba masuk notification WhatsApp taman kita ke, masjid kita ke, perumahan kita ke, bagi tahu kata malam ni ada majlis ilmu. Maka kita ingat pesan Nabi. Nabi suruh apa? Farta'u, singgahlah. Alhamdulillah, kita pun datang malam ini. Dan bila mana kita datang majlis ilmu, kita kena ingat pahala kita berada dalam majlis ilmu, pahala kita datang majlis ilmu ini bukanlah bermula ketika mula-mula saya bagi salam tadi. Tetapi kita telah mendapat pahala bermula daripada mana? Daripada langkah kaki kita yang pertama. Kita keluar daripada rumah kita itu dengan niat nak menuntut ilmu selain daripada solat berjemaah, maka disitulah Allah Ta'ala telah menghitung pahala kita setiap langkah perjalanan kita, walaupun kita naik kenderaan sekalipun. Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar pada menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu, maka dia itu berada pada jalan Allah sehinggalah dia kembali. Alhamdulillah, kita keluar daripada rumah dah dapat dah pahala menuntut ilmu. Kita duduk pula dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala bagi pahala pula selain daripada duduk dalam rumah Allah, kita juga duduk dalam taman syurga. Dan pahala yang kita terima itu bukanlah habis macam tu sahaja. Tapi Nabi kata apa? Hatta yarji'a, sehinggalah dia kembali. Makna kata dalam perjalanan balik ke rumah sagi ni, itu pun Allah Ta'ala akan kira dengan pahala. Sebab itulah kata ulama, orang yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu ataupun dalam perjalanan menuntut ilmu, maka dia akan mendapat pahala syahid akhirat. Kerana apa? Kerana seperti Nabi kata, fahuwa fi sabilillah. Kerana dia itu berada pada jalan Allah Ta'ala sehinggalah dia kembali. Maka sebab itu kita kena faham hadis Nabi tentang kelebihan menuntut ilmu ini, supaya kita semangat datang dan kita niat kita betul-betul, bukan kerana tak tahan kena merepek. Kalau duduk di rumah kena merepek pula datang masjid. Niat tu kena jaga. Ataupun dia seronok datang masjid, boleh sembang-sembang dengan member. Takut niat tu tak betul, walaupun zahirnya kita datang, pahala tak dapat. Jadi kita renew balik niat kita, kita tajdid, kita perbaharui niat kita. Aku datang majlis ilmu ini yang pertama sekali kerana perintah Allah Ta'ala, dan kerana nak mendapatkan ilmu, kerana nak duduk dalam taman syurga Allah Ta'ala. Banyak pahala. Bila kita merasakan kelebihan menuntut ilmu ini, barulah kita semangat nak pergi mana-mana pun majlis ilmu. Seandainya
Kalaulah kata malam ini tak ada kuliah, cari-cari ustaz ganti macam saya ni pun pemain gantian juga malam ni. Nah, tiba-tiba tak ada juga pemain gantian, ustaz gantian tak ada, kosong surau masjid kita malam ni. Kita pi mana? Pi tengok kat mana masjid ataupun surau di kawasan USJ 9 ini. Nah, adanya kuliah maghrib dan sebagainya, kita pergi. Kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala ini, kita membaca Al-Quran, wa yatluna al-kitab, kita membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya. Kata ulama, walaupun Nabi sebut membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, termasuk juga kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Orang yang berada dalam majlis tersebut, para malaikat akan menurunkan apa? Sakinah, ketenangan. Orang yang berada dalam majlis ilmu ini, dia akan mendapat ketenangan dari Allah. Kata guru saya ingat lagi guru saya bergurau. Dia kata, tenangnya majlis ilmu ini sehinggakan orang yang berada dalam majlis tersebut tertidur. Sebab apa? Tenang. Duduk dalam majlis ilmu tak fikir apa-apa dah. Tidur. Tak apalah. Tidur dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada bersembang-sembang. Nak? Dah mengantuk, nak buat macam mana? Ubat mengantuk, tidur. Tak boleh lawan dah mata tu. Ketenangan. Orang yang ada dalam majlis ini sahaja yang dapat merasai ketenangan itu. Tu tak cerita lagi tentang kelebihan duduk dalam masjid selepas daripada kita semayang tu. Yang Nabi kata, orang yang lepas semayang, dia duduk di tempat dalam masjid ini, selama mana dia tidak berhadas, dia akan mendapat doa daripada malaikat. Apa dia? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Malaikat doakan. Malaikat rahmat akan datang dan mendoakan orang yang berada dalam masjid selama mana dia jaga wuduk dia. Jadi kalau kata batal wuduk, perbaharui, ambil lain wuduk. Dia akan dapat doa daripada malaikat. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Warhamhu, dan juga rahmatilah dia. Ini doa daripada malaikat, bukan daripada kawan kita, bukan daripada manusia. Doa kalau daripada manusia belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab kita ada dosa. Adanya hijab, adanya dinding yang menghalang doa kita sampai kepada Allah. Boleh jadi begitu. Tapi ini doa daripada malaikat, makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah melakukan maksiat. Ni malaikat. Dalam kitab sebut sentiasa membuat bakti. Tak pernah melakukan maksiat kepada Allah, malaikat ini. Tiba-tiba dia mendoakan kita. Kalaulah kita nampak malaikat yang sedang berada, yang Nabi kata dia akan merendahkan sayapnya. Malaikat rahmat ini akan datang dalam majlis ilmu, dia akan merendahkan sayapnya. Kenapa? Kerana dia redha di atas apa yang berlaku waktu ini. Sebagai penghormatan, sebagai respect, malaikat memuliakan orang yang menuntut ilmu sehingga kan dia merendahkan sayapnya. Serupa kita kalau kata pegang bendera, hormat orang depan, bawa turun bendera tu setengah, betul tak? Kita bawa turun. Kalau ni tabik lah. Itu simbolik malaikat menghormati, memuliakan penuntut ilmu. Bagi ada faham dulu, baru semangat nak menuntut ilmu. Sebab bila kita menuntut ilmu ni, dia banyak. Selain daripada pahala, dia akan mengajar kita tawaduk. Dia akan mengajar kita rendah diri. Selain daripada kita nak dapat pahala menuntut ilmu, duduk dalam taman syurga, duduk dalam rumah Allah, kita juga dapat apa? Ilmu. Kita juga dapat pahala apa? Tawaduk. Nak ajar diri kita. Sebab kadang-kadang itu, dia datang masjid nak dengar ilmu, tiba-tiba ustaz yang mengajar itu dah ajar dah ilmu yang dia pernah mengaji.
Maka kalau orang yang ada rendah diri, dia tetap akan duduk dalam majlis tu walaupun dia dah pernah dengar ilmu tersebut. Tapi kalau dia rasa takabur, tak apa, aku dah mengaji dah ilmu ni, balik Sebab apa? Takabur. Ataupun mungkin dia tengok ustaz tu muda lagi, aku ni tua dah, makan garam awal lagi daripada dia. Bukan boleh ikut sangat ustaz-ustaz muda ni. Contoh, makan garam, terlajak makan garam, kita takut darah tinggi. Maka dia mengajar kita apa? Tawadhu, merendah diri, rendah hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan bila kita datang malam ini, kita memperbanyakkan amal soleh kita. Antara ibadat, jangan nampak ibadat ni hanya berzikir, baca Quran, berselawat, itu antaranya lah. Tapi menuntut ilmu. Menuntut ilmu, bahkan apatah lagi kalau ilmu tu yang fardu ain pula. Kalau ilmu tu yang fardu ain, iaitu apa dah? Tauhid, fiqh, tasawuf. Mengaji tauhid, kenal Allah Ta'ala, kenal Rasul-Rasulnya, kenal rukun iman yang lain. Kemudian fiqh, kenal sahbata dalam ibadat, halal haram dalam agama kita. Tasawuf pula, macam mana nak membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah yang dicela agama, nak datangkan sifat-sifat mahmudah yang terpuji dalam agama. Ini yang fardu ain ni, wajib mengaji. Yang ni tak ada excuse, yang ni tak ada pengecualian. Nama kata mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar ilmu yang fardu ain ini. Kalau ilmu yang fardu kifayah ataupun sunat, okeylah, ada pilihan. Tapi ilmu yang fardu ain wajib belajar. Tambah-tambah akidah. Sebab banyak-banyak ilmu dalam dunia ni, ilmu yang paling besar sekali ilmu akidah. Yang kata dalam banyak-banyak ilmu ni, 3 ni fardu ain dah. Tapi antara 3 ni pula, yang paling utama adalah tauhid, akidah. Sebab tu Al-Imam Al-Hanafi, Imam Hanafi mengatakan nama lain bagi ilmu tauhid adalah Al-Fiqhul Akbar, fiqh yang besar. Kalau syariat, Al-Fiqhu Al-Asghar, fiqh yang kecil. Ini nama lain, Fiqhul Akbar, nama lain bagi ilmu tauhid. Apatah lagi tambah-tambah kalau kita yang semakin dah berusia, paklong-paklong kita, maklum-maklum kita yang dah semakin berusia, nak buat apa lagi dah? Tak fikir dah tentang kerja kita. Kita tak kalut petang-petang sibuk layan menikmati jam petang-petang. Hari ni tak apalah, cuti, hari buruh. Kalau hari lain, tengok hari Jumaat ni adalah hari jam KL dan Selangor. Hari Jumaat. Boleh bayanglah jam tak jam hari Jumaat. Maka bagi orang yang telah melepasi zaman itu, dia tak rasa dah. Apa yang dia nak buat, hanya fokus kepada amal ibadah. Dia tak fikir dah. Dia dah melepasi waktu yang pergi siap-siap. Kadang-kadang kena gerak sebelum subuh. Subuh dalam perjalanan, berhenti di mana-mana, R&R. Ada orang yang gerak sebelum subuh, naik kereta api, sembahyang subuh dalam kereta api. Ada orang yang memang keluar pergi kerja gelap, balik kerja pun gelap. Kadang-kadang tak sempat jumpa anak dah tidur. Jumaat, Sabtu Ahad sahaja yang dapat meluangkan masa betul-betul dengan family. Yang lain sibuk dengan kerja. Maka kita dah lalui dah zaman itu. Usia kita ini, usia apa? Usia kita menumpukan kepada amal ibadah sebanyak-banyaknya. Semakin meningkat usia seseorang itu, walaupun zahirnya panjang umur dia lah. Dulu 20, 40, 60, 80, panjanglah umur. Tapi hakikatnya semakin dekat dengan kematian. Sekarang ini kita berada di stesen kehidupan. Dan ini stesen kematian.
umur kita meningkat, zahirnya, tapi hakikatnya semakin dekat dengan stesen berikutnya, kematian. The next station is kematian. Ini yang perlu kita sedar. Tambah-tambah ni lah dah, maklum kita. Bukan bermaksud orang muda ni tak perlu sedar diri. Ialah sebab orang tua secara adatnya, dia semakin dekat dengan kematian. Sebab apa? Bila usia dah bertambah ini, sakit pun datang macam-macam sakit. Siapa dekat rumah dia ada terpewai ubat? Orang muda kita jarang dengar kata dia ada terpewai ubat dia. Tapi orang yang dah semakin berusia, dia ada terpewai ubat dia. Pagi esok ni, sebelum sarapan, kena makan ubat. Lepas sarapan, kena makan ubat lagi. Macam-macam lah, darah tinggi, kolesterol, ubat cair darah lah, ubat macam-macam ubat, kencing manis, gout satu masalah ni. Sakit berangkai-rangkai. Adat kata orang muda tak ada penyakit macam tu. Tapi orang tua semakin berusia, imunisasi tubuh dia semakin lemah, dia pun dah semakin macam-macam boleh datang penyakit. Kita tak nafikan ada juga orang tua yang masih sihat. Kita tak nafikan. Tapi ni kita sebut secara adatnya, semakin berusia, maka semakin dekat dengan kematian dan sakit pun mulalah datang. Maka sebab itu kita fokus kepada orang tua. Bahkan orang tua ini, kalau dia melakukan dosa, contohnya dosa zina, Nabi sebut dalam hadis, asy-syaikhu zani, orang tua yang berzina, dosa dia lebih besar daripada orang muda berzina. Kita tahu dah, dosa berzina ni dosa besar. Tapi kalau dilakukan oleh orang tua, dosa dia lagi besar. Sebab apa? Antaranya ada macam-macam pandangan ulama. Antaranya kenapa orang tua yang berzina lebih besar dosa dia? Yang pertama kata ulama, kerana ketika dia dah semakin berusia, sepatutnya nafsu dia semakin lemah. Tiba-tiba dia masih lagi boleh bergelumang dengan dosa zina. Kalau dia melakukan zina, sebab tu dosa dia lagi besar. Pandangan yang kedua mengatakan, sepatutnya umur yang semakin tua ini, dia fokus kepada amal ibadah. Tapi tiba-tiba dia sibuk dengan maksiat lagi, sebab itu dosa dia lagi besar. Dan bila menceritakan ini, sebab tanda sayang lah. Sebab saya pun ada ayah, ada mak, yang orang kata apa, warga emas, 60 tahun ke atas, ni warga emas lah. Ataupun veteran. Tambah paklong-paklong kita ni, dia ada grup veteran. Dalam tu, macam-macam lah kawan-kawan. Bos stiker pula macam-macam. Jenuh, mak ni nak cek. Ayah hang ni tak sodok layan lah dalam grup ni. Merapu banyak, contoh nak. Semakin warga emas. Tapi yang kita sedihnya, umur dah pangkat-pangkat Tok Wan, pangkat-pangkat datuk, ada cucu, warga emas. Duk kalut lagi, duk masuk. Rancangan apa? Kilauan emas. Dulu ada lah, tapi sekarang ni macam tak ada dah rancangan. Geng-geng veteran menyanyi. Bukan kata salah nak menyanyi tu, tapi tak kena tempat. Beruban dah dengan rambut, dengan janggut, misai beruban. Kalau betul-betul nak menyanyi, nyanyi dengan maklum dalam bilik, berduet, carilah lagu berduet. Ni tempat tak sesuai dah. Tarik lagu Isabella selok. Lupa makan ubat. Tu dia. Ini. Kemudian bila umur semakin meningkat lagi, apa dia? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Kemudian jawab Nabi, qala man tala umruhu wa hasuna amaluh.
Mereka yang paling baik itu ialah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalannya. Ni. Maksudnya apa? Kalaulah ditakdirkan seseorang itu umur panjang, maka janganlah takut. Sebab dia risau, kenapa aku tak mati-mati lagi ni ya Allah? Adakah umur aku ni dilaknat oleh Allah sampai panjang umur? Bukan. Sebab dia faham, orang mati muda ni Allah sayang. Kita pun selalu sebut dia meninggal muda sebab Allah lebih menyayanginya. Habis tu hak tua-tua ni Allah tak sayang ke? Bukan. Mati muda pun kalau sejak balik tak pernah sembahyang, umur 16, 17, 18, 19, 20, sembahyang tak pernah. Umur 20 mati, muda mati. Nak sayang apa kalau tak pernah sembahyang? Nak? Jadi orang tua pun walaupun umur dia tua, kata Nabi, semakin baik mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalannya. Yang tu yang terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Macam paklong-paklong kita, maklum-maklum kita ni. Allah Ta'ala panjangkan umur, kemudian Allah Ta'ala sibukkan dengan ibadat. Datangnya jemaah di masjid, datangnya majlis ilmu. Alhamdulillah. Itulah sebaik-baik manusia. Kemudian sahabat tanya lagi, qala fa ayyun nas syarrun, siapakah pula manusia yang paling jahat? Maka jawab Nabi, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang jahat itu ialah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin jahat amalannya. Ni yang kita takut. Kalau dipanjangkan umur 200 tahun sekalipun, tapi disibukkan dengan amal ibadah, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, macam Nabi kata, sejahat-jahat manusia, iaitu dipanjangkan umur dan semakin jahat amalannya. Ni yang kita takut. Sebab itu kalau dalam bab umur ini, ulama dia bagi panduan kepada kita, hati-hati dengan umur 40 tahun. Hati-hati kalau dah mencapai umur 40 tahun dan ke atas. Kenapa kena hati-hati? Umur bawah sebelum tu tak perlu hati-hati ke? Bukan. Cuma ulama bagi panduan sebab umur 40 tahun ini adalah umur matangnya seseorang. Dan umur 40 ni juga kata ulama, umur yang bukan main-main lagi. Kalau sebelum tu mungkin main-main, maksudnya dia pernah tinggalkan sembahyang, pernah tinggalkan puasa, buat jahat tu, buat jahat ni, lepas tu bertaubat, lepas tu buat lagi. Dia main-main lagi begitu. Tapi bila dah capai umur 40, tak boleh dah. Ini umur serius. Sebab apa? Kebiasaannya kalau orang yang berterusan melakukan maksiat ketika umur dah capai 40 tahun ke atas, kebiasaannya dia akan jadi tabiat. Dia tak mau tinggal. Dia susah nak tinggal. Sebab itu kita melihat umur kita. Kata ulama, siapa-siapa yang telah mencapai umur 40 tahun tetapi amal salehnya, amal baiknya belum lagi berjaya mengalahkan amal jahatnya, maka siap sedia untuk masuk ke dalam neraka. Ni kita takut. Tambah ayah-ayah, ibu-ibu kita dah mencapai umur 40 tahun, dah lama dah. 50, 60. Kita tengok di mana kita. Kalau kita disibukkan dengan amal ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau ketika umur 50 tahun, solat pun tak lagi, puasa pun tak lagi. Ada tak? Ada. Ada cucu dah. Mandi wajib pun tak tahu lagi macam mana. Itu dia. Ada cucu dah. Solat pun tak lagi, puasa pun tak lagi. Yang arwah almarhum Mamat Khalid buat filem puasa 16 tu kan. Hak geng tua-tua tak puasa makan tepi sungai tu. Hak makan mi kari Ahok. Tak puasa tak rasa berdosa. Makan kerbau pendek tu dia rasa berdosa. Kan dia tanya kan, hang beli tang mana ni? Lain macam daging ni. Sabri Yunus kata, ni daging harimau teriak ni, dia kata harimau teriak. Tu nah. Rupanya mi Ahok. Marah dia. Yes, Kupang marah. Arwah dah dia pun. Yes, Kupang.
Nak bagi kita kata apa? Realitinya, ada orang tua tak puasa? Ada. Try pergi tengok kedai mamak tu. Beli dengan naik kereta, cermin hitam. Tak nampak siapa. Ataupun helmet tak buang. Siapa dia ni? Nak kata muka ni lain. Muka Melayu ni, hidung kepek ni. Muka Melayu ni. Tak puasa. Game plastik hitam. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala sibukkan kita dengan perkara agama. Alhamdulillah. Tambah-tambah nah, mak-mak kita, ayah-ayah kita ni nak buat apa dah? Tak kalut dengan kerja dah. Kalau kata ada pencet, makan pencet dia. Kalau kata bersara tanpa pencet, relax ya. Kalau ada KWSP, duk makan duit KWSP tu misalnya, contoh. Nah. Dan apa nak buat? Dia duduk seorang-seorang baca Quran, puasa. Nah. Orang tua-tua ni hak rajin puasa. Hak muda-muda ni, mai Isnin Khamis ni, ataupun hari-hari putih Ayyamul Abyad ni, malah dia puasa. Tuk rajin puasa. Cuba tengok nah. Tuk mak-mak kita hak tua-tua dah ni. Mereka pula yang rajin puasa. Sedangkan umur tua ni nah, kalau sampai peringkat umur tua dalam hukum fiqah pun, kalau siapakah golongan yang tak wajib puasa dah, tapi kena bayar fidyah. Iaitu orang yang dah terlalu tua, dia tak mampu lagi nak berpuasa, dia tak wajib puasa. Tapi kena bayar fidyah, tak wajib qada. Nak qada bila masanya? Dah dia tak mampu lagi nak berpuasa, kena bayar fidyah saja tak. Nah? Tapi itu nak kata orang tua, steady orang tua ni, buat ibadat cukup Tengok sembahyang tarawih. Hak duk istiqamah sampai habis ni orang tua. Hak muda-muda cabut dah. Nah, 8, mak tak ada lah. Cuba tengok rakaat ke-20 pula. Geng tua-tua hak palung-palung tu qiyam pun duk menunduk dah. Orang tua tapi steady. Malu hak kami orang muda-muda ni. Nah. Nak buat apa dah? Baca Quran. Arwah tok saya pun dah tua-tua. Tak ada buat apa dah. Duk seorang-seorang baca Quran. Nah. Berwirid seorang-seorang. Lalu ni ada tasbih digital. Senang. Itu sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umur dan semakin baik amalannya. Maka kita hati-hati umur kita. Sebab tu kadang-kadang itu kita bukan nak menilai orang, tapi kita melihat ada orang yang dah mula berubah bila umur dia 40 tahun ke atas. Kalau dulu ni tak tutup aurat, tapi bila umur dia dah tua, dekat-dekat 50, dia dah mula tutup aurat. Kalau dulu ni terkinja-kinja, duduk atas pentas menyanyi dengan rambut panjang ni, konsert buat head banging. Tahu head banging? Helikopter. Kepala helikopter, rambut serupa kipas helikopter. Nah, kita tak boleh buat, pening kepala. Tapi nak bagi tahu kata apa, ketika umur dia awal 20-an tu, semangat dia atas pentas ni, suat jin terkoyak macam-macam lah. Tapi bila mereka semakin berusia, mereka dah mula berubah. Alhamdulillah. Nah, mula dekat kopiah, pakai kopiah, lepas tu join geng tabligh misalnya, pergi sambung pengajian dan sebagainya. Contohnya kita tengok almarhum Azmil Mustafa. Siapa tak kenal arwah? Pelakon, siapa tak kenal dia pelakon kan? Tapi Allah Ta'ala buka hati dia, pergi sambung mengaji. Jadi ustaz dia, serban tak tinggal atas kepala. Allah Ta'ala mengambil nyawanya ketika dia dalam keadaan begitu. Alhamdulillah. Kita yang hidup lagi ni, tak tahu lagi hujung jatuh kita macam mana. Maka gunakanlah kesempatan yang ada itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika umur 40 tahun, Imam Syafi'i ni dia berjalan guna tongkat. Imam Syafi'i 40 ni kalau ikutlah umur pemuda lagi, hujung-hujung pemuda, umur 40. Nah. Askar pencen awal lah. Umur 40, 39 pencen dah. Sebab 21 tahun berkhidmat, jabatan lain tua baru pencen. Askar ni paling muda lah. Steady lagi. Umur 40. Tapi kenapa Imam Syafi'i berjalan pakai tongkat? Anak murid tanya, wahai Syekh, kenapa pakai tongkat? Imam Syafi'i kata apa?
aku pakai tongkat ni nak bagi tahu kepada diri aku yang akhirat itu dah tak lama. Nah, kita pun boleh cuba. Saya baru 39, tahun depan baru 40. Ni hak paklong-paklong kita ni boleh cuba. Beli tongkat rotan ke, tongkat hiking ke, beli, pakai. Maklum pun jangan duduk sini ni pok hang pasal apa ni, bang terbiak ke apa pakai tongkat. Janganlah. Sebab apa? Walaupun kita sihat, boleh jalan elok, itu sebagai peringatan kepada kita. Nak bagi kita kata akhirat itu dah tak lama punya. Macam saya pun muda lagi ni bercakap, kalau panjang umur saya pun ke arah itu. Ke arah menjadi warga emas, dan ketika itu di mana kita? Kalau Allah Ta'ala sibukkan kita dengan perkara agama, alhamdulillah. Wal'iyadu billah, kalau Allah Ta'ala sibukkan dengan kita perkara maksiat. Ni di Bukit Bintang ni. Tahu tak? Program hak duk mandi, konsert mandi ayak. Semua dah buat kelas kenyataan. Jaking buat kelas kenyataan. Jawi pun buat kelas kenyataan. Membantah program seperti itu. Kita melihat anak-anak kita di mana? Di mana mereka? Malam tahun baru, malam merdeka misalnya, yang kita boleh nampak lah. Yang lain-lain itu kita tak tahulah kan. Kita tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bila Allah Ta'ala dia panjangkan umur kita sampai saat ini, bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Sebab apa? Kata ulama, ada dua sebab kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur. Yang pertama, Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada kita yang kita ini ada dosa. Allah nak bagi sedar kita ada dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi peluang. Peluang apa? Untuk bertaubat, sempat bertaubat kepada Allah. Bila kita dah sedar kata kita ni banyak dosa, inilah masanya untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan berapa ramai sahabat-sahabat kita yang tak sempat tua, yang ketika itu zaman mudanya, maaf cakaplah mungkin ada di kalangan kita mempunyai zaman muda yang semayang entah ke mana, puasa entah ke mana, aurat entah ke mana, mungkin ada. Tapi Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita ketika itu. Allah Ta'ala bagi panjang umur. Sampai hari ni kita tua dah ni, ada cucu dah, alhamdulillah. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Sayang macam mana Ustaz? Mana ada wahyu ataupun suara bagi tahu Allah sayang kami? Kita baik sangka, memang kita tak tahu, tapi kita baik sangka. Allah Ta'ala panjangkan umur kita kerana Allah nak bagi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Bayangkan, kalaulah Allah Ta'ala dia tak sayang kepada kita, dia nak kita mati dalam keadaan melakukan maksiat, dia nak kita ni masuk ke dalam neraka, dulu lagi Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita. Ketika kita leka dengan maksiat kita buat, zaman semayang pun tidak, puasa pun tidak, apa-apa kebaikan tak pernah buat, Allah Ta'ala boleh je ambil nyawa kita waktu tu. Apa masalah? Kita bukannya para rasul yang kalau malaikat maut datang tanya dulu. Kalau malaikat maut datang tanya dulu malam ni, ketuk-ketuk tingkap bilik kita, siapa tu? Saya malaikat maut. Tu dia. Kalau malaikat maut tanya dulu, nak ambil nyawa malam ni, boleh ke tak boleh? Alhamdulillah kalau tanya dulu. Sebab apa? Sebab kita boleh minta postpone. Boleh tak bagi masa tempoh sebulan saja, aku nak bertaubat kepada Allah. Tu kalau malaikat tanya dulu. Sekarang ni bila dah sampai waktu dia, Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut turun ke bumi ambil nyawa si fulan bin si fulan. Malaikat tak cakap banyak dah, turun buat kerja dia ya. Meninggal dunia. Tambah-tambah akhir zaman ini, kematian itu tiba-tiba. Kematian berlaku tiba-tiba, tak jangka. Kita tak sangka, kita boleh terkejut zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu, orang meninggal dunia, dia tak jadi terkejut. Contohnya dia kata ni, Abang Man tak ada dah. Kita tak terkejut. Sebab apa? Sebab kita tahu, Abang Man tu sakit lama dah. Orang bagi kita kata meninggal dunia, sampai dah hukum. Kita tak terkejut. Cuma kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
pergi ziarah. Tapi hari ni kematian tu tiba-tiba. Orang Kedah kata duk tak duk. Ha. Sebab dia orang Kedah, orang Utara dia faham lah. Duk tak duk. Maksudnya tiba-tiba. Malam tadi ya. Duk bergelak sakan dalam grup kita ni. Duk kuki, duk hantar emoji gelak. Dalam ni lah WhatsApp, stiker WhatsApp. Tiba-tiba esok beritahu ni, Abang Man tak ada dah. Tu dia. Macam mana meninggal ni? Kejut pagi tadi subuh tak bangun dah. Tu dia. Ataupun datang kena serangan jantung. Nampak sihat ya. Tiba-tiba datang serangan jantung. Ramai dah jantung. Nak bagi tahu kata apa? Kematian. Tu tak cerita lagi pembunuhan bermaharajela yang Nabi kata tu. Pembunuhan sana sini. Itu pun berlaku hari ini. Kalau mengikut kata Syekh Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir, dia kata semua tanda-tanda kecil kiamat telah berlaku. Tunggu tanda-tanda besar dia, iaitu kemunculan Dajjal dengan kemunculan Imam Mahdi antaranya. Tanda-tanda kecil ni semua berlaku dah. Antaranya pembunuhan ni berleluasa. Tengok. Dulu kita dengar hak kena bunuh ni perompak bunuh orang. Hari ni anak beranak sendiri bunuh mak ayah dia. Siapa sangka wala'iyadzubillah. Minta simpang lah, minta jauh. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masuk isyak kita berhenti 8.31. 8.29 sekarang. Jadi inilah peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita ambil sungguh-sungguh, iaitu kembali bertaubat kepada Allah. Sebenarnya taubat ni semua kena bertaubat. Tua muda nama ketemu kalah dah ada dosa pahala ni, buat dosa kena bertaubat. Cuma macam saya katakan tadilah, kalau yang tua tak ambil peluang, masih lagi leka, bila nak bertaubat? Zaman muda dulu kita bagi alasan, aku sibuk kerja, tak sempat datang masjid, tak sempat nak datang majlis ilmu. Ni dah tua, dah bersara, dah pencen, sibuk apa lagi? Masih lagi kita nak beralasan. Maka insya-Allah semoga bermanfaat kuliah maghrib pada malam ini. Saya minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa, menggurui perasaan, sebagai pemain gantian lah. Ada banyak kekurangan. Dia tak sama dengan pemain utama. Minta maaf banyak-banyak lah terkasar bahasa ke. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah ada umur yang panjang kita boleh bertemu di lain waktu. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.